Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syahzana Nifaihana binti Fazli daripada Cats TV akan menyampaikan beberapa kebaikan teknologi kepada generasi. Pada era teknologi moden ini, teknologi semakin berkembang pesat terutamanya dalam sektor pendidikan. Pelajar boleh mengakses maklumat serta mendapatkan maklumat dengan lebih cepat dan mudah dengan melayari internet serta penggunaan aplikasi digital. Pelajar juga bukan sahaja mendapatkan ilmu di sekolah, malah dapat mengakses maklumat di mana-mana saja tanpa batasan waktu. Teknologi dalam pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan berkesan. Dengan adanya teknologi seperti komputer, internet, projektor dan aplikasi pembelajaran, pelajar dapat memperoleh ilmu dengan lebih cepat dan menarik. Teknologi juga membantu melahirkan generasi kini yang celik digital serta berkemahiran tinggi. Kemahiran menggunakan komputer, internet serta presenter tentu amat penting dalam dunia pekerjaan masa kini. Oleh itu, penerapan teknologi dalam pendidikan amat penting bagi pelajar menghadapi cabaran masa depan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian semakin meluas termasuk di kedai makan dan sektor perbankan. Teknologi bukan sahaja mampu memudahkan urusan pelanggan, malah membantu meningkatkan kecekapan perkhidmatan. Di kedai-kedai makan, teknologi digunakan melalui sistem pesanan digital dan pembayaran tanpa tunai. Pelanggan boleh membuat pesanan menggunakan kod QR atau aplikasi telefon pintar tanpa perlu beratur panjang. Selain itu, penggunaan mesin pembayaran elektronik seperti e-dompet dan kad bank menjadikan urusan pembayaran lebih cepat, mudah dan selamat. Teknologi ini juga membantu pekerja mengurus pesanan dengan lebih teratur serta mengurangkan kesilapan ketika mengambil tempahan pelanggan. Penggunaan perbankan atas talian dapat memudahkan urusan pembayaran. Pelanggan boleh membuat bayaran menggunakan aplikasi bank atau e-dompet tanpa perlu membawa wang tunai. Hal ini menjadikan proses pembayaran lebih cepat dan menjimatkan masa. Selain itu, penggunaan perbankan atas talian dapat meningkatkan keselamatan. Risiko kehilangan wang tunai atau kecurian dapat dikurangkan kerana kebanyakan urusan dilakukan secara digital. Peniaga juga lebih mudah menyimpan rekod jualan dan mengurus kewangan harian dengan lebih sistematik. Di samping itu, perbankan atas talian membantu menarik lebih ramai pelanggan, terutama golongan muda yang gemar menggunakan pembayaran tanpa tunai. Kemudahan ini menjadikan kedai makan lebih moden dan efisien dalam memberi perkhidmatan. Kesimpulannya, teknologi memberi banyak manfaat kepada generasi sekarang di dalam era yang moden ini.